Macam mana petua nak lembut daging ni ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni kita sedang berada di Masjid Jamek Pengkalan Hulu noh. Alhamdulillah hari ni kita ada majlis korban noh. Ada banyak ekor juga. Banyak permintaan lah. Alhamdulillah. Ni belakang kita ni ni SU Masjid Jamek Pengkalan Hulu noh. Tuan Azmi. Nampak? Ni belakang kita ni. Nanti kita akan tanya setiap orang lah petua-petua nak lembut daging lah. InsyaAllah kita nak seorang satu lah lagi. Jadi siapa yang berminat dengan petua-petua ni boleh kongsi lah. InsyaAllah jom follow video ni sampai habis. Kita tanya cikgu kita ni. Petua nak lembutkan daging lah. Apa dia cikgu? Boleh guna akar pandan. Akar pandan lah. Akar pandan. Tapi janganlah jangan jumlah yang terlalu banyak. Jumlah yang terlalu banyak lah. Jangan bubuh banyak, bubuh sikit lah. Kalau bubuh banyak dia hancur daging tu lah. Dia boleh lama-lama dia boleh hancur daging. Tu dia tu petua yang jarang kita dengar rare tu. Okey, terima kasih cikgu. Sebelah saya ni imam Masjid Jamek Pengkalan Hulu ah. Imam antara imam yang masyhur kat sini, ada beberapa imam. Ni antara imam yang masyhur lah. Nampak tak? Alhamdulillah. Bismillah, bismillah. Ni pula petua daripada geng-geng baju kuning, nampak tak ni? Ramai ni nampak ni. Ni rajin tengok ni. Memang tiap-tiap tahun ada ni. Petua depa kata guna daun betik pun boleh guna juga, dan juga boleh guna daun nangka. Boleh guna salah satu noh. Daun nangka pun insya-Allah bermanfaat untuk melembutkan daging juga noh. Itu apa yang disampaikanlah noh, petua-petua yang bermanfaat. Okey, jom kita sambung lagi tengok. Ni bahagian ni selalu orang duk tolak noh. Pihak ni yang sedap sekali noh. Nanti kita nak ambil pulang, kita nak tanya. Kalau dalam bahagian perut ni bahagian mana yang paling sedap sekali? Tanya abang ni. Bahagian sedap dah ni. Perut tebal ni. Tebal noh. Ni perut tebal. Lepas tu ni perut kitak ni. Kitab noh. Perut ni paling sedap ni. Kitab paling sedap noh. Tu dia perut kitab paling sedap noh. Tu perut kitab dah. Kalau dia mesti potong nak buat siap belum siap ni. Pasal apa depa panggil perut kitab kan? Buat Pasal dia kena kali satu-satu kita kitak. Sampai tu jap buat. Kalau kita Kena nak selak lah. satu. Kalau murah. Satu macam ni. Ni yang sedap sekali noh. Ni. Tapi hak jenis ni orang tak bubuh dengan kabu sangat, bubuh kabu kan? Ada tapi jarang lah. Jangan noh. Paling banyak hak ni apa lah kabu ni. Sangat lah. Ni kaki-kaki ni bakak. Ambil daripada dalam tu. Lalu sedap. Ada juga yang kata rumput Siti Khadijah ataupun rumput Beijing noh, bagus untuk lembutkan daging juga. Petua ni memang ramai juga orang guna lah. Insya-Allah. Tengok program ni noh. Cukup meriah lah. Alhamdulillah. Sebuah program yang berjaya noh, Masjid Jamek Pengkalan Hulu. Nampak tak ni?